Okey geng, sabun projek Wira Geran aku ni. Untuk sesiapa yang rindu Wira Geran aku ni, ada sedikit update untuk korang. Sebelum tu aku nak cerita sikit lah masalah kompresor aku yang dah kong ni. Tengok bergoyang So masalah ni menghasilkan bunyi macam helikopter tau. Jadi untuk selesaikan masalah ni, aku hantar bengkel terus masuk ICU. So setelah 3 hari dekat ICU, akhirnya dia dah keluar geng. Mantap. Sekali pandang je dah nampak dah perubahan dia dekat situ. Alright, jom tengok benda apa yang aku dah buat dekat aircon Wira Geran aku ni. First kali kita ada kompresor Denso Recon. Tukar 1 biji terus sebab kompresor asal tu dah hampir 30 tahun dah usia dia. Seterusnya kita ada discharge hose yang baru geng. Sebab yang asal punya tu pun memang dah rosak juga. Lepas tu kita ada filter dryer yang baru geng. Dan paling ketara sekali dekat depan ni geng, kondenser yang bersaiz panjang geng. So bila dah kondenser panjang ni, kenalah buat wiring sikit untuk buatkan kedua-dua kipas ni auto untuk radiator dan juga kondenser. Kipas radiator masih lagi auto, tapi kalau kipas kondenser jalan, dua-dua kipas akan jalan. Faham tak? Lepas tu ada macam-macam lagi. Ada relay baru, core valve baru, O-ring, flashing aircon, compressor oil dan juga belt yang baru geng. Cuma yang puli ni je tak tukar lagi. Yang sekarang ni ketat tau. Mungkin aku akan tukar kemudian. Jadi macam mana hasil dia geng? Serius aku cakap, dekat dalam memang sejuk gila geng. Serius beku geng, walaupun buka yang satu je. Lepas tu geng, aku buat yang bahagian luar je tau. Yang cooling coil dekat bahagian dalam ni aku tak buat. Sebab satu benda je, kos dia. Tapi benda ni boleh buat kemudian, so tak ada masalah pun. Jadi ni dekat dalam boot ni ada semua barang-barang yang asal punya. Rasa macam boleh jual kot kan. So geng, so far aku memang puas hati dekat aircon sekarang ni. Korang mesti nak tahu kan berapa total harga buat aircon ni. Harga untuk buat semua ni adalah rabak juga poket aku ni geng. Kalau buat full restore semua, lagi rabak weh. Okey geng, itu saja untuk hari ni. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.